Kemuliaan Sayyidina Umar Al-Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayyidina Umar Al-Khattab antara sahabat Nabi SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Sayyidina Umar Al-Khattab adalah Allah Taala menjadikan cadangan Sayyidina Umar itu selari dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kita boleh lihat di dalam Sahih Muslim yang berbunyi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rabbku telah menyetujui aku dalam 3 hal. Iaitu yang pertama, Sayyidina Umar ada mencadangkan kepada baginda Nabi SAW supaya sebahagian makam Nabi Ibrahim itu dijadikan tempat solat. Lantas setelah itu turunlah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala menyokong cadangan itu pada surah Al-Baqarah ayat 125. Seterusnya cadangan yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab telah mencadangkan kepada baginda Nabi SAW supaya diadakan tabir ataupun hijab untuk perantaraan di antara orang ramai dengan keluarga baginda Nabi SAW, iaitu isteri-isteri baginda Nabi SAW. Cadangan beliau ini telah disokong oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui penurunan surah Al-Ahzab ayat 53 dan juga 54. Dan yang ketiga adalah cadangan berhadap tawanan perang Badar, iaitu haruslah cadangan ini juga telah disokong oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyunya pada surah Al-Anfal ayat 67 dan juga 68. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.